Anda dah bosan setiap kali musim tanam baru terpaksa bermula dari kosong, berkejaran dengan masa dan kerenah cuaca. Apa kata jika saya beritahu anda bahawa pekebun yang paling pakar sebenarnya telah meletakkan asas untuk tuaian masa depan seawal musim luruh lagi? Dan tidak, kita bukan bercakap tentang bawang putih atau bawang biasa sahaja. Hari ini, kita akan selami dunia eksotik kebun dan mendedahkan rahsia 20 jenis sayur yang paling aneh dan tidak dijangka yang bukan sahaja boleh, malah wajib anda tanam sebelum musim sejuk atau lewat tahun. Sayuran ini akan melalui proses pengerasan sejuk semula jadi dan menjelang musim bunga, ia akan tumbuh lebih awal daripada yang lain, lebih kuat dan lebih sihat. Bersiaplah untuk terkejut kerana selepas menonton video ini, kebun anda tidak akan sama lagi. Sudah bersediakah anda untuk bereksperimen? Sebelum kita menyelam ke dalam senarai sayur-sayuran istimewa kita, mari kita fahami dahulu apakah keajaiban di sebalik penanaman sebelum musim sejuk ini. Mengapa sesetengah biji benih yang ditinggalkan di dalam tanah sejuk tidak mati, malah sebaliknya ia menjadi subur. Seluruh rahsianya terletak pada proses yang saintis panggil sebagai stratifikasi. Pada dasarnya, kita meniru keadaan semula. Jadi, di alam liar, biji benih yang matang akan jatuh ke tanah pada musim luruh, melalui musim sejuk di bawah salji dan hanya kepanasan musim bunga yang akan mengejutkannya untuk hidup. Bagi benih ini, sejuk bukan musuh, tetapi isyarat bahawa sudah tiba masanya untuk bersedia bagi pertumbuhan. Tidur musim sejuk sebegini menjadikan benih lebih tahan lasak, meningkatkan kadar percambahannya dan memastikan ia bercambah serentak dan kuat pada awal musim bunga. Tumbuhan yang telah melalui pengerasan ini kurang berpenyakit dan lebih mudah menahan frost awal musim bunga. Tambahan pula, ini adalah penjimatan masa dan tenaga yang sangat besar semasa tempoh paling sibuk di musim bunga. Semasa orang lain baru sibuk menyediakan batas, anda sudah mula melihat pucuk hijau yang pertama. Kita mulakan perarakan sayur-sayuran aneh ini dengan raja segala keanehan, iaitu parsnip. Ramai yang pernah melihat ubi putih ini. Ia kelihatan seperti lobak merah yang cacat atau kurang cantik, tetapi tak ramai yang berani menanamnya. Rugi besar. Parsnip yang dibiarkan hidup dan kekal di dalam tanah sepanjang musim sejuk akan menjadi luar biasa manis dan wangi. Frost akan memecahkan kanji dalam ubi akarnya menjadi gula ringkas, menjadikannya satu hidangan istimewa yang sebenar. Biji benih parsnip agak sukar bercambah kerana kandungan minyak pati yang tinggi dan penanaman pada musim bunga selalunya berakhir dengan kekecewaan. Namun, penanaman lewat musim luruh dapat menyelesaikan masalah ini. Sepanjang musim sejuk, kulit luar biji benih akan menjadi lembut dan apabila tiba musim bunga, ia akan bercambah dengan cepat dan sekata. Anda perlu menanamnya lewat sekitar Oktober atau mungkin pada bulan November ketika tanah sudah cukup sejuk bagi mengelakkan biji benih bercambah terlalu awal. Kedalaman penanaman pula hanyalah sekitar 2 hingga 3 cm. Bayangkan, baru sahaja tiba musim bunga, tetapi anda sudah mempunyai bahan asas untuk sup krim yang wangi ataupun untuk mereneh sayur-sayuran manis. Ia adalah sayur-sayuran untuk penggemar makanan yang sabar kerana ia pasti membalas kesabaran anda dengan hasil yang lumayan. Kita yang seterusnya ialah Scorzonera atau dipanggil juga akar hitam. Rupa bentuknya memang agak menakutkan. Panjang, hitam dan kelihatan seperti dahan kayu yang rentung. Tetapi jangan nilai dari luaran.
Di sebalik kulitnya yang hodoh ini tersembunyi isi putih bersih yang lembut dan rasa yang luar biasa. Ada yang menyamakannya dengan asparagus. Ada yang merasai nota kekacang. Malah bagi golongan penggemar makanan mewah atau gourmet, ia dikatakan menyerupai tiram. Disebabkan itu, ia turut digelar tiram sayuran. Scorzonera adalah pilihan terbaik untuk ditanam sebelum musim sejuk bermula. Akarnya yang panjang boleh bertahan lama di dalam tanah dan suhu sejuk sebenarnya menjadikan rasanya lebih manis dan enak. Cara menanamnya sama seperti lobak putih, iaitu di tanah yang hampir beku. Penting untuk menyediakan batas yang dikorek dalam dan digemburkan kerana akarnya boleh menjunam sehingga setengah meter ke bawah tanah. Apabila tiba musim bunga, anda bukan sahaja mendapat hasil tuaian awal sayur-sayuran istimewa ini yang kaya dengan inulin dan bagus untuk sistem penghadaman, malah ia juga boleh menjadi bahan kejutan buat jiran anda. Bayangkan reaksi mereka apabila anda menggali keluar batang-batang hitam ini dari dalam tanah. Bagaimana jika kita cuba alternatif tempatan kepada lobak kuda yang rasanya jauh lebih unggul? Perkenalkan katran, yang juga dikenali sebagai lobak kuda Tatar. Dari segi rupa, akarnya mirip lobak kuda biasa, tetapi akarnya katran lebih licin, seragam dan bersaiz besar. Tetapi yang paling penting sudah tentu rasanya. Rasanya lebih tajam, lebih pedas dan lebih berapi, tetapi tanpa rasa pahit yang ketara seperti yang sering dikaitkan dengan lobak kuda tradisional. Katran juga bukan jenis penyerang yang agresif seperti saudaranya itu. Ia tidak akan merebak dan menguasai seluruh petak tanah. Sebaliknya, tumbuh dalam kelompok rumpun yang lebih tersusun. Ia amat sesuai jika ditanam pada akhir tahun atau sebelum musim sejuk. Benihnya memerlukan proses penyejukan yang panjang. Jika ditanam pada musim luruh, benih akan melalui persediaan semula jadi yang sempurna dan akan bercambah dengan hebat apabila tiba musim bunga. Anda boleh mula menanam pada akhir bulan Oktober pada kedalaman kira-kira 3 cm. Menjelang tahun kedua, anda akan dapat menuai ubi akar yang mantap. Ubi ini bukan sahaja perisa yang hebat untuk hidangan daging, tetapi juga asas utama untuk membuat side sauce yang terkenal. Katran adalah pilihan utama bagi sesiapa yang menyukai rasa pedas yang berani, tetapi pada masa sama mahukan kebun yang tersusun rapi. Kita teruskan lagi penerokaan kita ke dalam dunia ubi dan sayur-sayuran akar. Kenali salsify atau dikenali juga sebagai Tragopogon porifolius. Nama saintifiknya mungkin kedengaran kurang menyelerakan, saya akui. Namun sayuran ini adalah hidangan klasik yang semakin dilupakan. Akar panjangnya yang berwarna cerah ini mempunyai rasa yang sangat menyerupai ikan atau tiram, terutamanya jika direbus atau digoreng. Disebabkan rasanya ini, di Eropah ia digelar sayur tiram. Ya, ada lagi satu. Menanamnya tidaklah sukar. Menanam pada lewat musim adalah cara terbaik untuk memastikan hasil tuaian yang terjamin. Seperti Scorzonera, biji benih salsify memerlukan stratifikasi sejuk untuk bangun dan bercambah. Taburkannya dalam tanah yang gembur dan subur pada hujung tahun. Apabila tiba musim bercambah, anda akan melihat anak benih tumbuh serentak. Salsify bukan sahaja enak, tetapi juga sangat berkhasiat. Ia mengandungi inulin, vitamin dan zat mikro yang penting. Perhatian penting, semasa menuai, ia perlu dilakukan dengan sangat berhati-hati agar akar panjangnya yang rapuh itu tidak patah atau rosak. Jika anda mencari alternatif unik yang benar-benar boleh menggantikan rasa ikan dalam menu tanpa daging anda, salsify inilah jawapannya. Sekarang, mari kita beralih kepada sesuatu yang benar-benar eksotik,
Ini adalah stasies atau lebih dikenali sebagai artisok Cina. Kadangkala dipanggil juga ubi Jepun. Ubinya kelihatan sangat pelik. Bentuknya menyerupai cangkerang berpilin yang kecil atau malah seperti ulat. Rupanya yang ganjil itu menipu anda. Rasanya pula sangat rangup, berair dan memiliki rasa manis kekacang, seolah-olah gabungan di antara bunga kubis dan asparagus. Stachys adalah tumbuhan saka dan menanamnya di bawah tanah sebelum musim sejuk adalah cara pembiakan yang paling semula. Jadi, pada musim luruh, selepas frost pertama, tanam ubi ini ke dalam tanah sedalam 6 hingga 8 cm. Ubi ini akan kekal sihat sepanjang musim sejuk dan apabila tiba musim bunga, ia akan menghasilkan tunas yang kuat. Stachys tumbuh dengan sangat pantas dan menjelang musim luruh yang akan datang, akan dapat menuai hasil cangkerang yang unik ini. Ia boleh dimakan mentah dalam salad, dibuat jeruk, digoreng atau direbus. Kanak-kanak biasanya sangat teruja dengan bentuknya yang luar biasa. Ini bukan sekadar sayur, tetapi satu hiburan yang menyeronokkan di kebun. Pasti ramai yang pernah mendengar tentang artikok Jerusalem atau dikenali juga sebagai ubi pear bumi. Namun, kebanyakan kita hanya melihatnya sebagai rumpai biasa atau makanan ternakan. Hakikatnya, ini adalah tumbuhan diet yang sangat berharga. Ia langsung tidak cerewet, mudah dijaga dan amat sesuai ditanam pada musim yang sejuk. Ubi artikok Jerusalem tidak mengandungi kanji. Sebaliknya, ia kaya dengan inulin, analog insulin semula jadi, sekaligus menjadikannya makanan penting untuk pesakit kencing manis, diabetes. Menanamnya pada musim luruh adalah langkah paling bijak. Ubinya sangat tahan dan lasak terhadap frost dan boleh hidup subur di dalam tanah sepanjang musim sejuk. Malah, ubi yang digali pada musim bunga jauh lebih berjus dan manis berbanding yang disimpan lama di dalam bilik simpanan. Caranya mudah. Cari sahaja kawasan yang mendapat cahaya matahari yang cukup. Lebih baik di penjuru kebun kerana tumbuhan ini boleh menjadi agak invasif, dan tanamkan beberapa ubi pada kedalaman kira-kira 10 hingga 15 cm. Ia akan bercambah sendiri pada musim bunga dan apa yang perlu anda lakukan hanyalah menuai hasilnya pada musim menuai akan datang. Ubi ini boleh dijadikan salad yang lazat, sup, malah kerepek pun boleh dibuat. Sekarang, mari kita kenang kembali sayuran yang seolah-olah dilupakan, kini perlahan-lahan kembali menempah tempat di kebun kita. Adalah swede atau lobak swede, hasil kacukan antara kobis dan lobak pusing. Bagi setengah orang, ia mungkin dikaitkan dengan zaman-zaman sukar dan tahun-tahun perang yang penuh kebuluran. Namun, swede moden ini membawa cerita yang jauh berbeza. Variety terbarunya kini menghasilkan isi yang lembut, dan manis, sedikit pun rasa pahit, dengan aroma yang enak dan sedikit pedas. Swede adalah tanaman yang tahan sejuk dan benih beberapa jenis ditanam terus sebelum musim sejuk bermula, membolehkan kita mendapat hasil tuaian beberapa minggu lebih awal. Teknik penanaman masih sama. Tunggu sehingga tanah menjadi sejuk, kemudian taburkan benih pada kedalaman 1,5 hingga 2 cm. Tutup mulch batas tanaman itu dengan sedikit gambut atau kompos. Apabila musim bunga tiba, sebaik sahaja salji mencair, pucuk-pucuk pertama akan mula kelihatan. Swede yang dituai awal sangat sesuai dinikmati segar dalam salad, atau jika dibakar, kemanisannya akan menyerlah sepenuhnya. Ini adalah cara terbaik untuk memperkenalkan semula sayuran lama yang kita kenali dan menghargai
nilai serta keenakannya yang sebenar. Mari kita bincangkan sayuran hijau. Di sini kita ada chard atau dikenali juga sebagai beet daun. Chard adalah kerabat dekat ubi beet biasa, tetapi ia ditanam bukan untuk akarnya, tetapi untuk mendapatkan daunnya yang berjus serta tangkainya yang tebal dan berisi. Chard boleh kelihatan sangat cantik. Tangkainya boleh berwarna putih, kuning, oranye, merah atau ungu, ibarat pelangi yang menghiasi batas tanaman. Penanaman akhir musim sebelum musim sejuk membolehkan kita mendapatkan sayuran hijau paling awal di musim bunga, pada masa badan kita sangat memerlukan vitamin. Benih chard bersaiz besar serupa dengan benih ubi dan ia boleh bertahan dalam tanah sepanjang musim sejuk. Kita menanamnya pada akhir Oktober dalam alur sedalam 3 hingga 4 cm. Apabila tiba musim bunga, chard akan mula tumbuh antara yang terawal. Daun mudanya boleh dimakan dalam salad, manakala daun yang lebih besar pula boleh direneh, dimasak seperti bayam, dijadikan balutan makanan seperti kubis gulung atau ditambah dalam sup. Ia bukan sahaja berkhasiat dan lazat, malah ia juga sangat dekoratif. Batas tanaman yang dipenuhi chard berwarna-warni pasti akan mencantikkan mana-mana kebun. Adalah pilihan untuk mereka yang suka bereksperimen, terutamanya di kawasan yang lebih panas. Artichok, ya, hidangan istimewa yang biasanya kita lihat dalam tin. Memang sukar nak tanam di kawasan beriklim sederhana, tapi ia bukan mustahil, dan penanaman musim sejuk atau penanaman awal musim luruh boleh membantu. Biji benih artichok memerlukan tempoh penyejukan untuk bercambah dan berbunga. Penanaman pada musim luruh menyediakan proses stratifikasi yang sangat diperlukan ini. Taburkan benih di atas tanah yang sudah siap sedia dan dibaja dengan baik. Untuk menghadapi musim sejuk, batas tanaman perlu diselaputi, dimusa dengan lapisan tebal daun, ranting konifer atau jerami bagi melindungi tumbuhan daripada frost beku yang teruk. Apabila tiba musim bunga dan anak pokok mula tumbuh, bahan pelindung ini boleh dibuang. Sudah tentu, ini adalah usaha yang agak berisiko, tetapi bayangkan sahaja, rasa teruja apabila anda dapat menuai artichok segar hasil tangan sendiri. Artichok yang belum terbuka itu merupakan hidangan mewah yang sangat lazat, dan ia berbaloi untuk kita bertempur dengan alam semula. Jadi demi mendapatkannya. Anda suka anis? Kalau macam tu, anda mesti suka fenkel. Ia adalah sejenis tumbuhan yang daunnya berjurai dan halus, macam daun dili, dengan berbawang putih yang tebal dan berisi di pangkalnya. Baunya wangi anis yang terang dan menyegarkan. Rasa sedikit manis. Fenkel ni tanaman yang agak cerewet. Dia tak suka cuaca panas melampau dan hari yang panjang, sebab keadaan ni akan buat dia cepat berbunga atau bolting. Inilah masanya penanaman lewat musim luruh boleh membantu. Kalau tanam masa musim luruh, fenkel akan mula tumbuh awal musim bunga, masa cuaca belum panas dan hari pun tak terlalu panjang. Ini membolehkan ia membentuk berbawang yang berkualiti tinggi dan berair. Sebelum musim panas melanda, bijinya perlu ditanam pada hujung musim luruh lebih kurang 2 cm dalam. Bila dah naik, anak benih itu perlu dijarangkan pada musim bunga. Semua bahagian tanaman ini boleh digunakan untuk masakan. Ia digunakan sebagai herba, bijinya sebagai rempah ratus, manakala berbawangnya pula boleh direbus, dibakar atau dimakan mentah dalam salad. Ini adalah peluang terbaik untuk menanam sajian istimewa Mediterranean ni tanpa perlu pening kepala. Daikon atau lobak Jepun sudah dikenali ramai. Ubi akarnya yang besar dan putih sama sekali tidak pahit, malah sangat berair dan rangup.
Lazimnya ia ditanam pada musim panas untuk dituai pada musim luruh. Tapi, tahukah anda bahawa wujud jenis lobak daikon yang boleh disemai pada penghujung musim luruh, iaitu sebelum musim sejuk tiba? Cara ini membolehkan kita mendapat hasil lobak segar dan berair seawal permulaan musim panas. Untuk penanaman pra-musim sejuk, kita perlu memilih jenis varieti khas yang tahan terhadap pembentukan bunga pramatang. Benih perlu disemai di tanah yang gembur dan disediakan dengan baik kerana daikon memerlukan ruang yang banyak untuk membesar jauh ke dalam tanah. Kedalaman menyemai adalah 2 hingga 3 cm. Benih yang disemai pada musim luruh akan melalui proses pengerasan secara semula. Jadi, apabila tiba musim bunga, ia akan menghasilkan tunas yang kuat dan secara aktif membentuk ubi akar dalam keadaan tanah yang sejuk dan lembap. Ini adalah cara terbaik untuk memanjangkan musim menuai sayuran berkhasiat ini. Salat segar daripada daikon awal dicampur dengan sedikit minyak atau krim masam sudah tentu memberikan suntikan tenaga dan vitamin selepas musim dingin yang panjang. Mari kita ke Jepun pula untuk melihat sayuran hijau seterusnya. Mizuna atau kubis Jepun adalah tanaman dengan daun yang cantik, berlekuk-lekuk dan mempunyai rasa sawi yang ringan serta sedikit pedas. Ia sangat cepat matang dan tahan sejuk, menjadikannya calon ideal untuk disemai sebelum musim sejuk. Menanam biji Mizuna lewat musim luruh, anda akan mendapat sayuran hijau yang paling awal, seolah-olah muncul dari bawah salji. Ia bercambah pada suhu yang sangat rendah. Daunnya yang lembut tidak gentar dengan frost ringan. Anda boleh menyemai terus ke atas tanah yang beku dan taburkan biji benih dengan lapisan nipis kompos atau gambut. Hanya 3 atau 4 minggu selepas salji hilang, anda sudah boleh memotong hasil tuaian pertama. Mizuna akan cepat tumbuh semula selepas dipotong, membolehkan anda menikmati hasilnya sepanjang musim bunga. Ia sangat sesuai untuk salad, sandwich atau sebagai hidangan sampingan untuk masakan daging. Menanam Mizuna adalah cara paling mudah untuk mendapatkan bekalan vitamin awal tanpa perlu menggunakan rumah hijau. Ini satu lagi sayuran istimewa dari Asia, tatsoi. Ia adalah saudara rapat kepada sayur popular, pak choy. Daunnya berwarna hijau gelap, berbentuk seperti sudu, berkilat dan tersusun dalam roset yang sangat padat dan rendah. Rasanya lembut, rangup dan ada sedikit rasa pedas atau kick. Tetapi ciri utamanya ialah daya tahan sejuknya yang luar biasa. Tatsoi mampu bertahan dalam frost sehingga negatif 10 darjah Celsius. Ini menjadikannya sangat sesuai untuk penanaman pada akhir musim luruh, malah musim sejuk, terutama di kawasan yang iklimnya sederhana. Biji benih yang disemai pada musim luruh mudah untuk bertahan di bawah salji dan akan menghasilkan tuaian pada awal musim bunga. Jika anda mempunyai rumah hijau, anda boleh menyemainya walaupun di tengah musim sejuk. Tatsoi membesar dengan sangat pantas. Hanya 40 hingga 50 hari diperlukan dari biji bercambah sehingga masa menuai. Kegunaannya sama seperti sayur daun yang lain. Sesuai untuk salad, sup, boleh direneh atau digoreng kilas dengan cepat. Tatsoi sememangnya sangat berguna bagi mereka yang mahu mendapatkan sayuran segar hampir sepanjang tahun. Apa yang pelik sangat tentang lobak? Tapi kali ini kita bukan nak cerita pasal lobak oren yang biasa kita nampak. Sebaliknya, kita akan kupas tentang moyangnya, lobak ungu. Ya, memang pada asalnya lobak berwarna ungu. Lobak oren yang popular itu hanya muncul pada abad ke-17 di Belanda. Kini, lobak ungu kembali menjadi kegilaan. Dan ini bukan tanpa sebab.
ia bukan sahaja kaya dengan beta-carotene, malah ia juga syarat dengan anthocyanin, antioksidan yang sangat berkuasa yang memberikan warna unik ini. Rasanya jauh lebih manis dan beraroma berbanding lobak oren biasa. Selain itu, ia sangat sesuai ditanam sebelum musim sejuk bermula. Sama seperti parsnip, bijinya disaluti minyak pati yang menyukarkan ia bercambah dengan cepat. Namun, proses stratifikasi musim sejuk, winter stratification, dapat menyelesaikan masalah ini. Tanam lobak ungu pada bulan November di tanah yang hampir beku dan apabila musim bunga tiba, anda akan mendapat hasil tuaian awal. Akar yang terhasil sangat rangup, manis dan berkhasiat luar biasa. Pasti membuatkan semua orang terpegun melihatnya. Ia kelihatan paling menarik apabila dihidangkan dalam salad atau dibuat jas. Kita bincang tentang sejenis tumbuhan liar yang amat sesuai dan patut kita tanam di halaman sendiri. Ia dipanggil bawang hutan atau lebih dikenali sebagai ramsons. Pada awal musim bunga, daunnya yang muda dan lembut dengan aroma bawang putih yang menyengat adalah antara yang terawal tumbuh di hutan. Ini adalah sumber vitamin yang sangat kaya selepas musim sejuk yang panjang. Tetapi, mengapa kita perlu bersusah payah mencarinya di hutan dengan risiko tersalah petik tumbuhan beracun jika kita boleh menanamnya sendiri di taman? Musim luruh adalah masa yang paling sesuai untuk menanam bawang hutan ini. Anda boleh tanam berbawangnya atau menggunakan biji benih. Biji benih bawang hutan memerlukan proses stratifikasi sejuk, cold stratification, yang panjang dan wajib. Oleh itu, menyemai benih pada musim luruh adalah satu-satunya cara yang paling diyakini untuk memastikan ia tumbuh. Pilih kawasan yang teduh dan lembap di bawah pokok bagi meniru keadaan habitat semula jadinya di hutan. Taburkan biji benih dan anda perlu bersabar kerana ia mungkin hanya akan bercambah selepas setahun. Namun, penantian itu pasti berbaloi. Anda akan memiliki ladang sayuran hijau anda sendiri yang tumbuh awal, organik, penuh dengan vitamin dan sedia dinikmati setiap kali musim bunga tiba. Kembali topik bawang kita, jangan lupa kita perlu menyebut tentang bawang selizun. Adalah tanaman saka yang sangat bagus, namun sayangnya kurang mendapat perhatian daripada penggemar kebun. Daunnya yang rata, berisi dan tebal itu mempunyai rasa yang lembut, sedikit pedas dan ada sedikit aroma bawang putih. Paling penting, teksturnya kekal lembut dan tidak menjadi liat sepanjang musim menuai. Namun, kelebihan utamanya ialah kemampuannya tumbuh sangat awal. Daunnya akan muncul sejurus sahaja selepas musim dingin, ketika mana kita belum boleh menjangkakan tanaman lain untuk hidup. Bawang selizun ini sangat tahan lasak, tahan frost dan mudah sahaja untuk dijaga. Anda boleh menanamnya pada musim luruh sama ada menggunakan biji benih atau melalui kaedah pembahagian rumpun. Biji benih yang ditanam sebelum musim sejuk tidak akan rosak oleh sebarang frost. Ia akan melalui proses penyediaan semula jadi dan menghasilkan percambahan yang serentak apabila musim bunga tiba. Tanaman ini boleh kekal di tempat yang sama selama bertahun-tahun, membekalkan anda dengan daun bawang paling awal untuk salad ataupun sup anda. Tambahan pula, ia kaya dengan zat besi dan vitamin C. Malah, lendir yang terkandung padanya mempunyai sifat menyaluti, melindungi dan sangat baik untuk kesihatan perut. Rubab sebenarnya adalah sayur, walaupun kita sering menganggapnya sebagai buah. Kuat berair dan masa menyegarkan itu sering digunakan untuk membuat jeli, jam dan inti pie.
Adalah tanaman saka gergasi yang boleh hidup subur di satu tempat yang sama sehingga 15 tahun lamanya. Dan waktu terbaik untuk menanamnya adalah pada musim luruh. Kita boleh tanam rebana dari pecahan rizom, akar, daripada pokok matang ataupun tanam terus dari biji benih. Menanam biji benih sebelum musim sejuk memberikan hasil yang sangat baik. Biji benih rebana agak besar dan dalam tempoh musim sejuk, ia akan mengembang, menjalani proses stratifikasi sehingga jadi dan bercambah tanpa masalah apabila tiba musim bunga. Di lokasi yang lapang, cerah dan mempunyai tanah yang subur untuk rebana anda. Ia adalah tanaman yang sangat memerlukan banyak nutrien dan kelembapan. Begitu, dengan hanya meluangkan sedikit masa untuk menanamnya pada musim luruh, anda akan menikmati hasil tuaian buah sayuran yang hebat ini untuk tahun-tahun yang akan datang. Bayam nampak macam biasa saja, kan? Tapi yang peliknya, ramai yang cuba tanam bayam ni masa musim panas tapi tak berjaya. Kenapa? Sebab ia cepat sangat mengeluarkan bunga atau naik sulur. Rahsianya, bayam ni sebenarnya adalah tumbuhan yang sukakan hari pendek dan cuaca yang sejuk. Jadi, ia sangat sesuai ditanam pada lewat musim luruh sebelum musim sejuk tiba. Pilih jenis bayam yang memang dikhususkan untuk penanaman musim luruh. Tanam benihnya pada bulan September atau Oktober, bergantung pada iklim tempat anda. Bayam akan sempat membentuk roset daun yang kecil dan ia akan kekal begitu sepanjang musim sejuk. Ia akan melalui musim sejuk dengan baik dan sebaik sahaja salji mencair atau cuaca mula panas, ia akan terus membesar dengan pantas. Anda akan dapat menuai daun yang lembut dan segar sebulan lebih awal berbanding jika anda menanamnya pada musim bunga. Ini adalah cara yang paling jitu dan terjamin untuk mendapatkan bayam berkualiti yang tidak akan berbunga sebelum waktunya. Pada awal musim bunga, bila kita teringin sangat nak makan sayur-sayuran segar, bayam anda sudah pun sedia untuk dipetik. Daun sorel adalah satu lagi tanaman wajib kebun kita dan ia sangat sesuai ditanam pada musim luruh. Kita semua sukakan hidangan hijau yang segar pada awal musim bunga. Untuk memastikan kita dapat menuai hasil secepat mungkin, sorel mesti ditabur benih pada akhir tahun sebelum musim sejuk tiba. Penanaman pada musim luruh ini menghilangkan banyak kerumitan. Anda tidak perlu bersusah payah merendam benih atau menunggu masa percambahan. Biarkan alam semula jadi yang menguruskan semuanya. Benih yang ditabur antara Oktober hingga November akan menjalani proses stratifikasi semula jadi. Apabila tiba musim bunga, ia akan menghasilkan anak benih yang seragam, kuat dan tahan terhadap penyakit serta serangga perosak. Sorel adalah tanaman saka. Dengan menanamnya sekali sahaja, anda dijamin mendapat hasil tuaian yang berterusan untuk tempoh 3 hingga 4 tahun. Paling penting, pilih lokasi yang mendapat cahaya matahari penuh dan mempunyai tanah yang subur serta sedikit berasid. Jika anda ingin menikmati keenakan air rasa musim panas bermula seawal musim bunga, jangan lupa sediakan batas untuk penanaman sorel pra musim sejuk ini. Akhir sekali dalam senarai kita ialah kubis kohlrabi yang sering dipanggil kubis lobak kerana bentuknya yang sangat unik. Bahagian yang dimakan bukanlah kepala kubisnya, tetapi batangnya yang membengkak dan berbentuk sfera. Batang ini sangat berair manis dan rasanya mengingatkan kita kepada teras kubis putih, tetapi jauh lebih lembut dan tidak mempunyai rasa pahit langsung. Selalunya, kohlrabi ditanam melalui anak benih, tetapi varieti awal boleh ditanam terus sebelum musim sejuk.
terutamanya di kawasan yang lebih panas. Ini membolehkan kita mendapatkan hasil tuaian super awal seawal akhir musim bunga. Benih perlu disemai di batas pada lewat musim luruh sejurus sebelum frost. Benih-benih ni itu tidak sempat bercambah pada waktu itu. Batas penanaman boleh ditutup sedikit dengan sungkupan. Apabila tiba musim bunga dan cuaca mengizinkan, barulah benih akan mula bercambah dan tumbuh. Tumbuhan yang ditanam dengan cara ini menjadi lebih tahan lasak dan lebih kuat menghadapi perubahan suhu. Kohlrabi muda musim bunga sangat sesuai dinikmati segar dalam salad. Ini adalah cara terbaik untuk mengejutkan semua orang dengan hasil tuaian awal lobak yang kaya dengan vitamin ini. Menunjukkan pada akar hitam yang rasa macam tiram, sayur stechis yang bentuknya macam siput, sehinggalah lobak ungu dan Swiss cat pelangi. Siapa sangka, rupanya musim luruh dan musim sejuk ini bukannya penamat, tetapi permulaan sebenar bagi musim berkebun yang baru dan menakjubkan. Hari ini kita saksikan sendiri menanam sebelum musim sejuk atau underwinter sowing. Bukan sekadar cara untuk menjimatkan masa anda pada musim bunga. Ia adalah kunci sebenar kepada dunia tanaman unik, lazat dan berkhasiat yang malah menjadi lebih baik kerana cuaca sejuk. Ini peluang anda untuk mendapatkan hasil tuaian lebih awal daripada orang lain dan menukarkan laman anda menjadi tumpuan yang mengundang rasa kagum dan juga rasa cemburu putih daripada jiran-jiran anda. Yang penting, jangan takut untuk bereksperimen. Terima kasih banyak kerana sudi menonton video yang agak panjang ini sampai habis. Saya harap anda telah menemui sesuatu yang baru dan bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe ke saluran ini supaya anda tidak terlepas rahsia-rahsia berkebun yang lain dan berikan like jika perkongsian ini menarik. Sekarang, soalan utama untuk anda. Sayur mana antara 20 jenis tadi yang anda berani ambil risiko untuk tanam pada musim luruh ini? Atau mungkin anda sudah ada pengalaman menanam sesuatu yang unik seperti ini. Kongsikan kisah dan rancangan anda di ruangan komen. Jom kita bincang